Kalau kita tengok dekat bahagian tepi pula, kalau kita titik dia. Sekarang berada dekat South Paddock SIC untuk majlis pelancaran model terbaru pada UIW Toyota, iaitu GR Corolla, tapi ini adalah versi auto. Di depan ni dia ada banyak kemasan piano black, terutama dekat bahagian grill hadapan ni. Lepas tu dekat dia punya hood ni dia ada vent. Dia pakai rim bersaiz 18 inci, kaliper warna merah. Lepas tu kat sini pun ada air vent, termasuklah juga dekat sini. Sebagai sebuah GR Corolla, dia datang juga dengan carbon punya roof. Bahagian belakang, apa yang paling menarik ialah ini. Dia punya fender ni nampak lebih lebar. Lepas tu kat sini ada 3 exhaust, datang juga dengan dia punya air diffuser. Okey, model ni dia menggunakan enjin 1.6 turbo, sama macam GR Yaris. Dia punya power tu dalam 300 PS dan 400 Nm of torque. Kuasa tu disalurkan ke empat roda melalui sistem GR4. So dia punya speed tu boleh capai sehingga 230 km sejam. Pencotan kosong hingga 100 hanya dalam masa 5.3 saat. Kalau kau berminat, GR Corolla ditawarkan pada harga RM379,000. RM10,000 lagi mahal daripada versi manual.